Hai, saya Fatin Kadir. Okey, Fatin merupakan seorang pengguna SKB Mindtropic. Okey, ini kisah Fatin. Fatin sebelum ni memang pernah didiagnose oleh doktor ada anxiety dan sekarang pun masih lagi follow up dengan hospital. Okey, sebelum ni masa awal didiagnose Fatin kadang Fatin agak teruk. Fatin tak boleh duduk seorang, kerap berdebar, mudah jadi panik, takut. Okey, alhamdulillah Fatin jumpa doktor. Lepas tu Fatin jumpa juga dengan SKB Mindtropic, okey, yang dikeluarkan oleh SKB ni. Okey, alhamdulillah sebab Fatin tahu dalam ni ada ashwagandha KSM 66, ada selenium dan bahan yang sangat membantu untuk individu-individu yang macam Fatin yang ada masalah panik, stres. Okey. So, selepas konsisten dengan Mindtropic, Fatin dah boleh buat rutin macam biasa, rutin harian sebagai seorang ibu. Fatin juga bekerja. Okey, semuanya sudah maksudnya boleh buat macam biasa, dah berjalan lancar, alhamdulillah. Okey, Fatin konsisten dengan Mindtropic 2 biji sehari. Okey, dan paling baik sekarang, okey, yang Fatin appointment dengan doktor juga, doktor dah extend jadi 3 bulan. Kalau sebelum ni Fatin jumpa doktor 2 minggu ataupun sebulan sekali. Maksudnya lebih kerap sekarang ni, bila keadaan dah bertambah baik, doktor dah jarakkan appointment jadi 3 bulan sekali. So, siapa-siapa ataupun kawan-kawan yang ada masalah anxiety, panik, ke arah depression, so korang juga boleh ikhtiar dengan SKB Mindtropic.